Kau pun sebenarnya nak sondol Zul je kan? BFF konon. BFF tak sondol. Laki BFF lah. Sondol? Jap. Tapi kenapa I dengar nada you tu macam orang cemburu je? Zul tu suami you ke? Atau you pun sebenarnya ada hati nak tukar status dari besan ke isteri macam tu? Aku warning kau ya. Tolong jangan kacau keluarga ni. Diorang semua orang baik-baik. Oh, jadi I ni orang jahat lah? Mudahnya you nak menghakimi orang? Tak, bukan. Aku bukan nak menghakimi kau. Tapi aku boleh tengok, boleh baca orang macam kau ni. Aku tak tahu ke? Engkau pun sebenarnya nakkan Zul tu bukan pasal apa, pasal harta je kan? Wow. I tengok you ni kan macam penulis skrip drama lah. Hebat betul you plot twist macam tu je. Dah. I malah nak layan dengan orang yang tak ada adab ni. Tak sama level dengan I. Aku tak tahu Engkau pujuk Ubaidah, suruh dia pujuk laki dia kahwin dengan kau lepas dia meninggal. Kan? Betul tak? Ke kau nak aku bagi tahu pasal hal ni? Kau ni memang perempuan tak ada maruah kan?